Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Saya merupakan Islamic Estate Planner ataupun perancang harta pusaka Islam di Al-Salihin Trustee Berhad. Saya bersama dengan anak perempuan saya yang Fatimah Azhara binti Yahya. Sila kenalkan diri kamu, Fatimah Azhara. Nama saya Fatimah Zahra binti Yahya. Okay, hari ini kita akan buat pengiraan faraid bersama dengan anak-anak kami iaitu Fatimah Zahra, Yusuf Ramadan dan Yasir Sufi. Okey, saya nak buat soalan kepada Fatimah. Kita tengok soalannya. Okey. Kali ini si mati wanita. Wanita, perempuan meninggal dunia. Okey. Dia tak ada suami, dia tak kahwin. Bujang. Bujang. Maknanya kat sini tak ada anak. Tak ada anak. Tak ada keturunan. Kemudian dia ada ibu. Dia ada ibu. Dia ada bapa. Dia ada adik-beradik. Adik-beradik ni saudara seibu sebapa. Adik-beradik ya. Saudara seibu sebapa. Adik-beradik lelaki seorang. Adik-beradik lelaki seorang. Adik-beradik perempuan seorang. Kemudian dia ada adik-beradik seibu. Seibu. Ada lelaki dia. Seorang lelaki. Okey. Fatimah Az-Zahra binti Yahya. Siapakah yang akan dapat bahagian faraid? Tunjukkan kepada saya. Dia tiada anak. Dia tak ada suami. Okey. Waris faraid yang utama adalah ibu. Waris faraid yang utama 5 orang, 5 golongan. Yang tetap dapat bahagian faraid adalah ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan, pasangan. Pasangan ni suami ataupun isteri. Okey, yang ini tetap dapat bahagian faraid. Saya dah bagi hint kepada dia yang mana satu yang akan dapat bahagian faraid. Kalau ada ni, yang ni terima dulu. Okey, siapakah yang akan dapat bahagian faraid? Tunjuk yang mana? Ini adik-beradik seibu sebapa. Ini adik-beradik sebapa. Ini ada anak ni, bujang. Siapa? Tunjuk yang right mana? Right. Lagi? Lagi siapa lagi yang dapat? Itu siapa? Ini bukan anak lelaki, dia tak ada anak. Adik-beradik lagi. Confirm dapat? Confirm. Okey, lagi? Okey. Okey, jawapan yang sebenarnya, jawapan ini kurang tepat. Jawapan ini kurang tepat. Yang akan dapat bahagian adalah ibu, bapa. Adik-beradik tidak akan dapat bahagian faraid. Kerana apa? Kerana ada bapa. Bapa merupakan stopper. Kalau soalan Yusuf Ramadan, yang akan dapat bahagian faraid adalah isteri dengan anak lelaki. Tetapi kat sini tak ada isteri, tak ada anak lelaki. Jadi kat sini ada bapa. Bapa ni stopper. Bapa ni penghalang setelah anak lelaki atau cucu lelaki. Okey, kita tengok. Tengok pengiraan faraid. Ni Fatimah Azhara, saya sedia untuk pengiraan faraid. Okey, duduk belah sana. Okey, pengiraan faraid seperti ini. Ada siapa? Ada ibu. Ada bapa. Bahagian ibu ni dapat berapa? Ada siapa tahu ke? Fatimah Zahra ke? Yusuf Ramadan ke? 1/6. Betul? Tapi kenapa 1/6? Betul 1/6? 1/6. Sebab? Tidak. 1/6 disebabkan ada adik-beradik yang ramai. Adik-beradik yang ramai akan menyebabkan ibu dapat 1/6. Kalau adik-beradik dia seorang saja, ibu dapat 1/3. Okey? Ini kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey? Menyatakan bahawa ibu dapat 1/6 kalau adik-beradik dia ramai, iaitu 2 orang ke atas. Okey, bapa dapat berapa kakak? Sobak. Sobak. Sebab tak ada anak. Ada anak kena dapat sobak. Jadi, dalam tulisan ni macam mana? Ni nak tulis. Boleh besar sikit? Okey? Sobak tu berapa? Ni pula satu. Ini pula satu 5. Okey, jadi buat dalam bentuk macam mana? Satu. Ya. Maknanya, ibu akan dapat 1/6. Bapa akan dapat 5/6. Adik-beradik dapat ke tak?
Tidak. Sebab apa? Sebab ada bapa. Kalau nak bahagi kepada adik-beradik, contohnya lah, kita tahu adik-beradik perempuan ni susah. Nak bagi kepada adik-beradik, bolehlah buat wasiat ataupun nak buat hibah. Jadi bolehlah hubungi Nurul di Al-Salihin Trustee Berhad. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.